Pembeli risau rumah lewat siap. Sinar Harian 8 hari bulan April. Pendedahan Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia PKBM mengenai lebih 100 projek infrastruktur dan pembangunan di negara ini terpaksa dihentikan akibat kenaikan mendadak harga bahan api ekoran konflik di Asia Barat turut mengundang kebimbangan ramai pembeli baru. Apa yang berlaku ketika ini bukan sekadar isu projek terbantut, mencerminkan tekanan besar terhadap keseluruhan ekosistem pembinaan negara yang bergantung kepada kestabilan kos dan rantaian bekalan. Apabila projek berhenti, dirasai banyak kelompok termasuk pembeli kediaman yang sudah membuat komitmen kewangan. Maksudnya takut projek terbengkalai. Okey, ini masa COVID pun sama, banyak projek yang terbengkalai. Sampai sekarang ada yang masih terbengkalai. Untuk mencari rumah teres atau unit apartmen 200,000 ke 300,000, sangat sukar lebih-lebih lagi kawasan besar seperti Shah Alam, Johor Bahru, Georgetown, Ipoh dan Kuantan. Ini belum pergi KL lagi. KL lagi lah tak mungkin. PKBM, Presiden PKBM, Dato' Azman Yusof dilaporkan berkata, kontraktor sudah mengangkat bendera putih susulan kenaikan mendadak 145%, 145%. Gila meh. Tempoh kurang daripada 2 bulan naik macam ni. Lonjakan harga diesel memberi tekanan kepada kos operasi industri sebab pembinaan khususnya membabitkan penggunaan jentera berat. Jentera berat guna diesel kan. Pengangkutan bahan binaan, lori simen, lori pasir, lori konkrit, semua guna diesel. Serta rantaian logistik projek. Nak pergi bina satu rumah kat sana, bekalan semua kena datang dari tempat lain kan. Itu guna diesel juga. Sebagai penyelesaian jangka pendek, Azman mencadangkan melaksanakan kawalan harga, kaji semua projek yang terjejas, mengekalkan levy dan pelanjutan tempoh kontrak bagi projek terjejas. Pelanjutan tempoh kontrak bagi projek yang terjejas ini banyak dilakukan pada COVID. Kalau anda ingat masa 2020 bila PKP dilaksanakan, pemaju terus diberi rasanya 2 tahun 2 tahun tempoh ditarik ditambah 2 tahun. Katakan rumah tersebut sepatutnya siap pada 2020 jadi 2022. Siap pada 2021 jadi 2023. Dan seterusnya. Ini menyebabkan kan anda kalau ingatkan ada satu masa tersebut bila pembinaan terus berhenti tau. Jadi strukturnya sudah bina dan terbengkalai. Faktor keselamatan pun kita kena ambil kira sebab kalau terlalu lama struktur tersebut di dalam peredaran cuaca panas terik matahari dengan hujan dan tidak dikerjakan, struktur tersebut mungkin akan ada masalah. Mungkin tidak lagi boleh menampung berat atau menjalankan fungsi yang mereka patut jalankan. Okey. Maksudnya ada kebangkalan runtuh lah, senang kata. Sebab tu tak boleh terlalu lama. Jadi kerajaan letak ini ada yang dah siap kan, bangunan yang dah siap, banyak masalah. Sangat banyak masalah. Ada yang kontraktor seterkarat jalan sebab kerajaan buat macam tu. Ada yang seterkarat jalan tarik diri. Lepas tu kontraktor lain yang kena siapkan. Dan sekarang ni pening tau. Kontraktor lama kata lepas tangan sebab dah tarik diri kan, lepas tangan tak dibayar dari pemaju. Kontraktor baru siapkan, pemaju bayar. Itu pun kalau boleh siapkan. Dan ada apa-apa yang kesilapan atau cacat celah pada bangunan tersebut, kontraktor yang baru kata, ni bukan saya bina. Dia macam bola tau. Yang kesiannya adalah siapa? Pemilik rumah. Macam kena tendang macam bola, sini sana. Ini banyak saya nampak sekarang ni. Sebab bangunan yang sekerat jalan dan siap lepas MCO memang ada banyak masalah macam ni. Bukan semua tapi yalah itulah.
Ini saya tak berapa pasti apa ni ya. Kalau anda tengok video saya, boleh cuba terangkan syarat perubahan harga VOP. Variable order pricing, I think tempoh 6 bulan. Untuk jangka masa panjang, kerajaan perlu laksanakan pakej rangsangan khas untuk industri pembinaan kontraktor, persetujuan semula kontrak dan penggunaan bahan binaan. Mati-mati ya, tak berhenti-henti minta tongkat. Asyik-asyik kalau ada masalah je minta tongkat. Alasannya kalau tak bagi saya tongkat kan, nanti kerajaan nanti syarikat saya tutup, orang tak ada kerja. Pekerja yang dijadikan tebusan. Untuk kerajaan beri sektor pembinaan, kontraktor lah, pemaju lah. Asyik-asyik tongkat sajalah. Tongkatnya akhirnya siapa yang kena bayar? Kita melalui cukai. Kita melalui harga rumah yang makin lama makin tak masuk akal. Tapi semua alasannya adalah sama. Okey? Kos bahan meningkat, tanah meningkat, semua meningkat, kos buruh meningkat, semua meningkat. Dan apabila ada krisis macam ni, semua minta tongkat. Mana tongkat datangnya? Okey. Jadi ada Presiden ni juga ada cadangkan untuk penggunaan mekanisme subsidi secara berperingkat lah. Jangan terus kurangkan, sakit. Pada yang sama, diminta oleh sesi libat urus yang lebih menyeluruh bersama pemain industri bagi merangka langkah mitigasi yang lebih efektif dan bersasar. Okay? Mengingatkan projek pembinaan tertangguh dengan mengambil kira saraan yang telah diberikan pihak industri. Ni tak berhenti-henti mengungkit. Saraan diberikan pihak industri. Halo. Yalah, walaupun mereka bayar cukai, tapi baloi ke kita jadikan tebusan macam ni? Saya rasa tak berbaloi lah. Kalau kerajaan, kalau boleh, kerajaan kena beri pasaran untuk buat keputusan sendiri. Kalau anda tak bagus, anda lingkup, itu anda punya pasal. Okey? Jangan cakap, ada krisis saja, kerajaan, you kena tolong I tau. Kalau tak, 1,000 staff, 200 staff saya tak ada kerja, saya kena tutup. Saya rasa itu tidak membaloi lah. Tongkat-tongkat ni sampai bila pun anda tak boleh maju. Tapi mungkin untuk situasi ni mungkin boleh pertimbangkan lah. Sektor pembinaan mungkin perkara tersebut boleh dipertimbangkan. Lain satu yang saya nak cadangkan adalah pengubalan undang-undang untuk membenarkan melarang pemaju jual rumah yang belum siap. Maksudnya kalau nak jual dah siap. Dah siap baru boleh jual. Jadi kita kurangkan risiko tak dapat rumah kan, rumah terbengkalai. Sekarang rumah terbengkalai pening, susah. Okey, yang ni bukan saja mengenai tempat semen ni kesan buruk. Alamak, ini alasan sajalah. Sektor pembinaan kesan limpahan besar ni betul, limpahan yang besar, tapi kalau kita tak berikan mereka berdikari dan asyik masuk campur urusan perniagaan, kerajaan asyik masuk campur, mereka takkan mempunyai daya saing yang sihat dan akhirnya kita yang rugi sebagai konsumer. Okey? Negara, peluang pekerjaan, bla 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 ni banyaklah. Langkah bersasar, pakej rangsangan khas untuk industri pembinaan sangat penting bagi memastikan projek tidak terus tertangguh. Ni lagi satu. Kenapa kontraktor boleh cakap macam ni? Sebab undang-undang yang sedia ada tidak mampu melindungi pembeli. Terbengkalai kan duit. Pening tau, pembeli yang masih kena bayar loan kepada bank. Itu adalah contoh lah. Sekaligus mengurangkan kebimbangan penghuni yang menunggu rumah yang siap mengikut jadual. Harap-harap akan berubahlah. Tapi tak tahu bila. Kita sebagai consumer, kita ada pilihan. Ingat, nak beli undercon ke, nak beli subsil, kita ada pilihan. Atau tak nak beli langsung, tak apa, sewa je, also okay. Tak ada orang yang paksa.